sama dengan negatif 4. Lepas tu, kita kena kira apa pula? Kita kena kira D. Macam nak kira D pula? D tu, kita boleh kira macam saya cakap tadi, iaitu Tn tolak Tn tolak 1. Iaitu, kita akan dapat 2 tolak negatif 4. Di mana kita akan dapat apa? Kita akan dapat 6. Jadi kita boleh masukkan dalam formula. Negatif 4 tambahkan dengan N tu apa? N tadi 15. So, 15 tolak 1. Kalikan dengan 6. So, boleh kira dalam kalkulator. So, dapat jawapan berapa? Jawapan dia adalah 80. Okey, setakat ni faham? Kalau tak faham, boleh tanya soalan tau. Okey. Boleh saya teruskan? Oh. Soalan tadi kan, kenapa Tn jadi 2? Tn tu adalah, okey. Dia cakap, cari sebutan ke-15. So, sebutan ke-15 dia cakap kan, Tn kan. Tn, T tu adalah term. Atau dalam bahasa Inggeris dia kata, T tu adalah term. So, N tu adalah number. So, kalau number. So, kalau Tn, kalau siap cari sebutan ke-15 ataupun find the 50th term. Jadi, T berapa? N tu dia kata ke-15. So, T15. Okay. Setakat ni faham? Okay. Jadi saya boleh teruskan pada soalan. Oh, dapat D. Dapat D tadi, saya kata kan, janjang aritmetik. Janjang aritmetik negatif 4, 2 dan 8. So, negatif 4 ni adalah T1. Dan 2 ni adalah T2. Dan 8 ni adalah T3. So, secara adian. So, kalau kira D ni, kita kena kira beza sepunya. Iaitu beza antara term sebelum tu, iaitu contohnya macam Tn, tolakkan dengan sebutan sebelum tu. Tn tolak 1. Kalau in this case, kita boleh gunakan T2 tolak T1. Jadi, 2, kan sini kan 2 kan, kita dah masukkan 2 tolak negatif 4. Samakan dengan 6. Itu cara kita nak dapat D. Okay, boleh ke setakat ni? Okay. Kita boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Tadi korang dah dapat kan bahan-bahan yang sudah bagi kan. So ni adalah soalan pertama lah kalau yang korang dapat bahan kan. So korang so dah try tak jawab soalan ni? Okay, tak apa. Saya boleh try ni juga. Try untuk ajar juga. Jadi, apa yang kata ni? Suatu janjang aritmetik. So first dia kata janjang aritmetik mempunyai sebutan pertama negatif 64. So negatif 64 tu adalah A ataupun first term. Dan beza sepunya 7. Common difference 7. Di mana dia kata ni D. So, apa yang nak cari? Cari bilangan sebutan negatif
janjang itu. So dia nak sebutan negatif. So kalau sebutan negatif, apa yang kita tahu? Jadi nak kata yang the term sebutan tu adalah kurang daripada kosong. Itu apa yang Encik faham kan? Jadi kita kena kira nombor yang paling maksimum, iaitu n lah. Macam mana kita nak kira nombor paling maksimum tu? Kita boleh gunakan formula yang kita ada tadi, iaitu A tambah N tolak 1 D adalah kurang daripada kosong. Jadi kita ada A, kita ada D. Kita boleh masukkan. Jadi negatif 64 tambahkan dengan N tolak 1 kalikan dengan 7, which is kurang daripada kosong. Jadi kita boleh gerakkan 64 tu ke sebelah. Jadi 64 ni, kita boleh gerakkan 64 ni ke sebelah. Jadi dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 7N tolak 7 kurang daripada 64. Jadi kita boleh gerakkan 64 dan kita boleh gerakkan 7 ke sebelah. Kita boleh gerakkan 7 ke sebelah. Dia akan jadi 7N kurang daripada 71. So, N tu kurang daripada 71 bahagi 7. 71 bahagi 7. Di mana kalau kita kira dalam kalkulator, 71 bahagikan dengan 7 samakan dengan 10.14. Jadi N lagi kurang daripada 10.14. Jadi N tu semestinya kena jadi nombor bulat lah. Jadi kalau N lebih kurang daripada 10.4, N kurang daripada 10.14, jadi N yang paling terbesar sekali adalah sama dengan 10. Dia bukan 11. Sebab apa? Sebab kalau 11 tu, dia kena N tu lagi besar daripada 10.14. Jadi sekarang ni N tu lagi kecil daripada 10.14. Jadi nombor yang paling besar, yang lagi kecil daripada 10.14 adalah 10. Jadi macam itulah cara kita dapat N sama dengan 10. Jadi setakat ni faham? Tak juga. Sebab kalau dia kurang daripada 11 kali pun, dia kaya 10. Dia kena macam 11.01 baru jadi 11. Dan N tu memang kena nombor bulat. Dia tak boleh nombor ni sebab dia number of terms. Dia kena integer. Di mana N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4 dan seterusnya. Setakat ni faham? Tahu kan? Dia macam anak panah tu, dia macam sama dengan. Kita boleh gerakkan negatif 64 tu ke sebelah untuk jadikan dia positif 64. Tapi dia juga boleh berubah kalau dia bahagi dengan darab. Tapi setakat ni kita gerak tambah dengan tolak je. Jadi dia tak berubah. Okay, faham saya ni? Pecahan tak boleh. Dia kena N tu memang nombor bulat. Dia memang macam full 10, 11, 360. Dia tak boleh jadi pecahan ataupun perpuluhan. Sorry. Sedikit sini. Okay. Tadi apa ni? 10. Sebab apa? Kenapa dia bukan 11? Sebab sekarang ni memang kita nak cari bilangan nombor N tu, iaitu nombor yang okay. Kenapa N tu sama dengan 10? Sebab kita nak cari bilangan nombor yang negatif. Okay. Kalau kita gunakan
Ya, saya juga rasa salah. Jadi kalau kita gunakan cara, kalau kita list satu-satu kan, kan dikatakan first term kan negatif 64 kan, negatif 64, lepas tu dia punya D ataupun dia punya basis punya adalah 7. So kita tambahlah 7 semua. Hanya dia boleh gunakan straight macam tu je. Dan kalau 10.50 tu, kalau dikurang, N tu kurang daripada 10.50 kan, dia tak jadi N tu dari 11. Sebab kalau N dari 11, dia N tu lagi besar daripada 10.50. Jadi dia kena kurang daripada 10.50 dan nombor bulat yang paling dekat sekali dengan 10.50 adalah 10. Okay. Kenapa jadi 10 kan? Tak juga. Okay. Saya nak buktikan kalau N, kalau yang bergerak tu, dia tak berubah. Okay. Sebagai contoh lah. N tambah 2 lagi kurang daripada 7. Okay. So, kalau kita gerakkan ke sebelah, dia akan jadi N lagi kurang daripada 5. Adakah dia akan berubah? Ya, kalau N tu lagi besar daripada 10.5, dia akan jadi 11. Betul. Nampak? Dia tak akan berubah kalau ni. Dia akan jadi berubah kalau dalam log, dalam ni, dalam peneraban. Tapi itu adalah bukan benda yang penting sekarang ni. Yang pentingnya adalah kita belajar ni, kita belajar jancang. Okay. Tak, dia kata cari bilangan sebutan negatif. Maksudnya dia nak cari nombor sebutan negatif tu. Bukannya nak cari sebutan negatif tu berapa. Maksudnya bilangan berapa nombor negatif dekat dalam janjang tu. Okay, contohnya kalau kita ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, and so on, sampailah negatif 1 kan. Kita kalau nak cari bilangan sebutan, kita bukan nak cari bukan negatif 5 tu jawapan dia. Jawapan dia adalah berapa nombor negatif ada di situ. In this case, kalau sini negatif 2 lah. In this case, dia ada 5 bilangan sebutan negatif. Dia betul. Bilangan how many nombor negatif yang ada dalam janjang ni. Ya. Okay, setakat ni faham tak untuk soalan ni? Okay. Jadi kita boleh teruskan yang soal lagi dari tu. Okay. Jadi soalan yang tanya T1, T2, T3 adalah 3 sebutan berturutan dalam suatu janjang aritmetik. Saya beritahu dah ini janjang aritmetik. Jadi dia beri bahawa T1 ni apa? T1 ni adalah first term. Pertama sebutan pertama. Itu adalah sama dengan A. So T1 kita sama dengan 7. Dan Tn tambah 1 adalah sama dengan Tn tambah 4. Jadi disuruh cari sebutan ke-17. So sebutan 17 apa? Sebutan 17 ni adalah T17. Okay. Jadi kita boleh masukkan dalam formula. T17 sama dengan A tambah N tolak 1 kalikan dengan T. So kita tahu dah A itu berapa? A itu 7. So tambahkan dengan 17 tolak 1. Jadi kita tahu lagi D itu berapa? So macam mana nak kira D tu? Jadi dia tadi dah beritahu Tn tambah 1 sama dengan Tn tambah 4. Jadi macam apa yang telah beritahu tadi, D itu sama dengan Tn tolak dengan Tn tolak 1.
Jadi cari samakan tadi. Jadi dia sama juga dengan Tn tambah 1 tolak Tn. Jadi dia boleh kira macam ni. Kita boleh gerakkan Tn tu ke sebelah supaya kita boleh dapatkan D. Jadi Tn tambah 1 tolakkan dengan Tn sama dengan 4. Jadi sama tak sebelah ni dengan sebelah ni. Jadi 4 tu adalah D kita. Jadi kita bila letak dalam formula kita, D tu sama 4. Jadi kalau kita letak dalam kalkulator, 7 tambahkan dengan 17 1 darabkan dengan 4. Kita akan dapat jawapan 71. Oh, D ni kan? Okey. Saya bagi satu contoh lah. Saya lihat kan? 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. So, saya ingat saya D dalam ni. D dalam ni, kita boleh kira cara cari N kan? D sama dengan Tn tolak Tn tolak 1. Iaitu di sini adalah T2 tolak T1. Iaitu 3 tolak 1. Tetapi, situ tak boleh jadi T3 tolak T2. So, boleh jadi 5 tolak 3. Sama juga dalam ni. So, dia akan jadi sini akan jadi 2. Sini jadi 2. Jadi, yang pentingnya, D ni, kita kena tolak dia punya bilangan sebutan tu, yang bilangan sebutan dengan sebutan sebelum tu. Macam saya tadi lah. Tapi kalau dalam soalan ni, dia kata Tn tambah 1 sama dengan Tn tambah 4. So, N tambah 1 tu, apa dia punya sebutan sebelumnya? Sebutan sebelumnya adalah Tn. Jadi, Tn tambah 1, kalau sebelumnya Tn, so kalau Tn tambah 1, tolakkan dengan Tn, kita akan dapat D. Iaitu, kalau dalam formula yang diberi, Tn tambah 1 sama dengan Tn tambah 4. Kalau kita gerakkan ke sebelah, dia akan jadi Tn tambah 1 tolak Tn sama dengan 4. Ya betul. Kita boleh gunakan juga formula tu. Tapi saya tak nak letaklah proving lah dalam soalan ni. Okey. Jadi, setakat ni boleh faham tak macam mana soalan janjang aritmetik ni untuk sebutan? Kan ada soalan lain. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okey. Jadi, ini soalan yang anda semua kena buat. Soalan. Diberi bahawa sebutan pertama, sebutan pertama dan beza sepunya bagi suatu janjang aritmetik masing-masing ialah 5 dan negatif 3. Ungkapkan Tn dalam sebutan N dan cari dua sebutan yang berurutan dengan keadaan hasil tambah kedua-dua sebutan tersebut ialah negatif 23. Jadi, okey, agak panjang ke ayat ini kan? Tapi, korang boleh abstract soalan ni. Korang boleh tengok soalan ni dan korang boleh pecahkan dia punya isi-isi dia. Nampak? Dia bagilah sebutan pertama iaitu A dan beza sepunya D. Iaitu 5 dan negatif 3. Kepada yang bertanya, ini adalah soalan
Amat. Ni adalah amat. Itu janjang aritmetik. Tingkatan 4, bab 5. Okey. Dia dah bagi dah kan? A dan D, iaitu A sama dengan 5 dan D sama dengan negatif 3. Jadi, dia nak suruh, dia ada dua soalan dalam ni. Iaitu dia suruh ungkapkan Tn dalam sebutan N. Dan juga dia suruh cari dua sebutan yang berturutan dengan keadaan hasil tambah kedua-dua sebutan tersebut ialah negatif 23. Jadi, sekarang ni, saya beri masa kepada korang. Okay, berapa masa yang korang nak untuk jawab soalan ni? Wow. Exam sem 1. Saya cuba cek balik. Ini sudah exam sem 1. Jadi, saya akan beri masa kepada anda sampai pukul 9.35 untuk jawab soalannya. Itu diberi bahawa sebutan pertama dan bila sepunya bagi suatu janjang aritmetik masing-masing ialah 5 dan negatif 3. Ungkapkan Tn dalam sebutan N dan cari dua sebutan yang berturutan dengan keadaan hasil tambah kedua-dua sebutan tersebut ialah 23. Jadi, kalau korang tak tahu, korang boleh tanya Anisat juga. Lepas ni kita akan bincang. Tak apa, kalau tak faham, kita nanti lepas ni, kita akan bincang soalan ni.
Jadi sekarang pukul 9.34. Jadi kita boleh teruskan. Saya nampak macam ada beberapa orang rapat iaitu T6 dan T7. Betul tak tu? Tapi nak kata, bisa di 2 consecutive terms. Okay. Jadi, macam kita nak kira? Okay, kita jawab soalan first dulu. Ungkapkan Tn dalam sebutan N. Jadi, Tn sama apa? Tn sama dengan A tambahkan dengan N tolak 1 kalikan dengan D. Okay. Jadi, kita tahu dah. Dia punya A adalah 5 dan dia punya D tu adalah negatif 3. So, dia kena jadi 5 tolak 3N tambah 3. Dia kena jadi 8 tolak 3N. Itu cara nak sebutan dia untuk Tn dalam sebutan N. Jadi kita akan teruskan soalan yang nampak macam ada beberapa yang kurang faham. Tapi tak apa. Memang soalan ni agak berbelit sikit dengan soalan dengan dia punya ni. Dia kata cari dua sebutan yang berturutan. Dengan keadaan hasil tambah kedua-dua sebutan itu adalah negatif 23. Jadi kita kata yang negatif 23 tu sama dengan macam ni. Dia kata yang 8 tolakkan dengan 3N tambahkan dengan 8 tolak 3N tambah 1. Itu yang dia nak. Jadi, negatif 23. 8 tolak 3N tu datang daripada sebutan. Oh, salah. Sebutan yang kita dah dapat tadi. Iaitu ungkapkan Tn dalam sebutan N. Di mana kita masukkan nombor-nombor yang dapat tadi iaitu A dan juga D dalam formula ni. Iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1 kalikan dengan D. Okey. Jadi, macam kita nak kira dua sebutan yang berturutan tu? Jadi, nak kata yang Tn tu adalah sama dengan 8 tolak 3N. Iaitu sebutan tu adalah sama dengan 8 tolak 3N. N tu kan adalah number. Apa ni? Nombor sebutan tu, nombor integer tu. Bilangan sebutan. Jadi macam N tu kan sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Jadi, dua sebutan yang berturutan tu adalah sama dengan T1 dengan T2. Itu adalah dua sebutan berturutan. T1, T2, T2 dengan T3, T3 dengan T4, T4 dengan T5 dan seterusnya. Dia adalah bersebelahan. Okay, kenapa tambah N tambah 1? Sebab dia nak dua sebutan. Jadi, kalau nak cari sini kan, macam 1. N sama dengan 1, 2, 3. Kan? Jadi, N tu, kita juga boleh gunakan macam ni. Sama dengan N. N tambah 1. N tambah 2. Dan seterusnya. Sebab nombor tu kan menaik 1, 1, 1. Jadi kita boleh gunakan N tu sebagai nombor pertama. Dan kemudian kita boleh tambahkan dengan 1, 2. Sebab itulah kita gunakan N dan juga N tambah 1. Sebab dua-dua term tu, sebutan tu adalah berturutan. Sebab dia nak berturutan. Maksudnya memang selepas tu. Jadi sebablah kita guna N dengan N tolak 1. Jadi kalau kita expand kan, dia 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 tolak 3N tolakkan dengan negatif 3 kan dengan N sama dengan tolak 3N. So, negatif 3 kalikan dengan 1 sama dengan negatif 3. Jadi, negatif 23 sama dengan 13 tolak 6N. Jadi kita gerakkan ni ke sebelah. Kalau kita gerakkan ni ke sebelah, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi negatif 36 sama dengan negatif 6N. Jadi kita bahagikan, kalau dia gerakkan ke sebelah, jadi bahagi negatif 36 bagi dengan
negatif 6. Kita dapat N sama dengan 6. So, kalau N sama dengan 6, N tambah 1 sama dengan 7. Jadi, ini sebutan ke-6 dan sebutan ke-7. Jadi, kalau orang boleh masukkan tu dalam formula ni lah. Balik. Jadi, T6 sama dengan berapa tadi? Kalau 8 tolak 3N lah kan? 8 tolak 3 kalikan dengan 6. Dia apa? 10. Dan T7 pula sama apa? 8 tolak 3 kalikan dengan 7. Sama dengan negatif 13. Jadi dapatlah jawapannya. Ini negatif 10 dan negatif 13. Jadi sekarang ada soalan tak berkaitan dengan soalan ni? Negatif 1 tu kenapa hilang? Negatif 1 kat mana? Oh. Yang negatif 23 tu kita mulakan dengan ni. Negatif 23 sama dengan 8 tolak 3N tambahkan dengan 8 tolak 3N tambah 1. Kenapa macam tu? Sebab negatif 23 tu adalah sama dengan Tn tambahkan dengan En tambah 1. Jadi, kan kita tahu kan? Ni bawah ni. Iaitu Tn adalah sama dengan 8 tolak 3N. So, N ni adalah sama dengan N ni. So, kita boleh ubah. So, kalau sini, Tn tambah 1 kan? So, kita masukkanlah N tu jadi N tambah 1. Sebabkan itulah dia jadi 8 tolak 3N tambahkan dengan 8 tolak 3. N tambah 1. Tapi boleh juga guna macam apa yang Aiman cakap dalam ni. A tambah dengan N tolak 1D yang A tambah N dan D. Ya boleh juga. Kalau itu guna cara formula lah. Tapi yang ni kita gunakan cara express tadi. Iaitu daripada kita dapat adalah iaitu ungkapan. Itu je sebenarnya. Jadi dia pakai formula ni. Tn tu. Formula ni. Je. Kalau Tn tu tak ada daripada 1. Yep. Takkan ada satu jawapan dia. Yep. Tn tu dia akan ada satu jawapan dia. Kalau dia minta 1 je. Jadi sekarang dia minta 2. Jadi setakat ni korang faham? Dengan soalan ni lah. Kita ada lagi soalan? So kita teruskan. Okey. Jadi kita boleh teruskan dengan iaitu janjak formula jumlah untuk janjak aritmetik. So kalau kita nak cari sum of number of term, kita boleh guna sum of number of term, kita boleh gunakan n bahagikan dengan 2 kali dengan 2a tambahkan n tolak 1 jadi d. Di mana sama juga macam ni, n tu adalah bilangan sebutan ataupun number of term, a adalah sebutan pertama dan juga d adalah beza sekunder. Jadi apa pun dekat bawah ni, kalau kita dah dekat atas ni, iaitu Sn sama dengan n bahagikan dengan 2 darabkan dengan 2a tambah n tolak 1 d. Yang ni adalah kalau kita tahu dia punya Tn, dia punya penghujung nombor tu. Jadi macam 1, 4, 7, 10, dot.
Dan last kali nombornya adalah apa? Sebenarnya dalam apa? 90. Jadi, dia suruh kira jumlah SN untuk progression ni. Jadi, kita tak perlu gunakan progression formula dekat atas ni. Kita boleh gunakan formula dekat sini, iaitu N bahagikan dengan 2, kalikan dengan A iaitu 1, tambahkan dengan TN, iaitu nombor hujung ni. Ataupun TN ni kita boleh katakan sebagai L. Apa benda L tu? L tu adalah last term. Sebab apa? Sebab kalau kita buat sini 2A tambahkan dengan N tolak 1 E. So jadi A darabkan dengan A tambahkan dengan N tolak 1 D. Jadi kalau A tambahkan dengan N tolak 1 D ni apa sebenarnya? A tambahkan dengan N tolak 1 D sama dengan TN. So dia jadi apa? A tambahkan dengan TN. Itu je sebenarnya. Macam faham kan? Setakat ni boleh faham untuk formula janjang aritmetik untuk jumlah. Okay. Apa yang tak faham? Yang untuk soalan ni. Sebab kalau ni kan, N ni, dia kata given the first 3 term of arithmetic progression is 1, 2, 3. Find the sum. Cari jumlah untuk sehingga sebutan tu sampai ke berapa? Sampai ke sebutan ke-15. Contohnya lah 15 term. Maksudnya dia suruh cari jumlah tu sampai nombor ke-15. A tambah A. 2A sama A tambah A. Itulah. Okay. Jadi kalau cari 15 term kan, dia gunakan S 15. Sama kan? 15 bahagi 2 kalikan dengan 2A. 2A berapa? 2 kalikan dengan 1. Tambahkan dengan 15 tolak 1. So D tu apa? D 1. Itu je cara nak guna formula ni. Okay. Faham? N tu bahagi 2. Ni bahagi. Formula ni N bahagi 2. N bahagi 2 darabkan pula dengan 2A dalam kurungan tu. Faham tak? Macam pecah. Ni adalah N bahagi 2. Macam tu. Okay. Faham? Okay. Jadi kita boleh teruskan. Okay. Kalau tak ada soalan lagi, kita teruskan dengan kali 15 tu dengan sebutan 1 tu nombor apa? Kalau, okay. Sebab kita ikut soalan ni. So soalan ni 1 tu apa? 1 tu adalah A. So kita formula kan? Ni A. So, ni N tolak 1. Kita ikut formula. Dan darab pula dengan D. So D dia apa? D dia kalau 2 tolak 1 sama dengan 1. Ya, dalam exam dia bagi formula. Jadi 1 dekat sini adalah A dan 1 dekat sini adalah D. Okay, faham sangat ni? Okay, faham? Jadi kita akan gerakkan kepada seterusnya. Jadi pada masa yang sama, sum ni nombor hasil 2 tolak A. Tak, bukan nombor hasil 2 tolak A. Sebab boleh kata 2 tu adalah sebutan selepas
sebutan A tu, iaitu T2. Kasi kan, T adalah sama dengan Tn tolak Tn tolak 1. Iaitu, dia nombor bilangan, dia nak kira sebutan tu, tolakkan dengan sebutan sebelum dia. Itu saya nak kira D. Sebab itulah dia kira D 2 tolak 1. Sebab dia punya sebutan dekat sini, iaitu 2, tolakkan dengan sebutan sebelum dia, iaitu 1. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. Okay, faham? Okay. Jadi, kita juga boleh cari bilangan, kita juga boleh cari sebutan menggunakan sum yang kita belajar tadi. Macam mana kita nak cari sebutan tu? Iaitu menjadi sebutan. Kenapa ada 3 formula? Sebab kalau 2 formula ni, yang formula ni kita gunakan kalau kita tak tahu berapa bilangan L ni. Iaitu L tu adalah last term. Dan kalau sini, kita tahu dah berapa bilangan akhir yang kita nak cari. Berapa sebutan terakhir tu yang kita nak cari tu. Sebab tu dia boleh ada 2 formula untuk sum ni. Dan yang ni pula adalah untuk kita kira sebutan tu menggunakan formula sum. Okay, faham? Tak juga. Dia akan ada kalau dalam soalan-soalan kertas 1, kita akan gunakan dalam soalan-soalan kebat. Di mana lepas ni kita akan tunjuk. Iaitu kalau dalam belakang lah, dia ada soalan-soalan penyelesaian masalah. Macam ni lah yang panjang-panjang ni kan. Ni adalah soalan-soalan, contoh-contoh soalan progression yang kau dah akan jumpa dalam exam. Tapi tak payah juga kita belajar dalam form 5 kalau janjang ni. Cuma kalau kita tak tahu macam nak gunakan formula-formula janjang, dia akan susah kalau kita jumpa soalan-soalan yang panjang. Okay. Jadi, macam kita nak kira term tu menggunakan sum, kita boleh kira term tu menggunakan sum of n, iaitu contoh macam sum of 7, tolakkan dengan sum of n tolak 1, iaitu sum of sebutan sebelum dia, sum of 6. Sebab apa? Sebab kan kalau S7 ni kan, S7 ni adalah S7 sama dengan T1, T7 tambah T6 tambah T5 sampailah ke T1. So kalau S6 pula, dia akan jadi T6 tambah T5 tambahkan dengan seterusnya sampailah ke T1. Jadi kalau kita tolakkan S7 dengan S6 ni, kita tolak kan, kita akan hilangkan nombor-nombor kat sini. Faham tak sebab apa? Sebab bawah ni, iaitu T6 sampai T1 ni, memang dia memang sum 6. So lepas ni adalah sum 6. S6. So kalau kita tolak, kita akan dapat T7 dia tinggal. Jadi setakat ni korang faham? Dia akan jadi Tn tu, T7. Sebab kita gunakan S7 dengan S6. So N dekat sini 7. So kita akan dapat T7. Okay, tadi ada orang tanya juga pasal last term ni. Okay, saya bagi contoh saya kan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 sampailah contohnya macam berapa? 25. So dia sudah cari SN.
So sini kita tahu dah berapa last term tu. Ni adalah L. L tu adalah last term. So kita tahu dah. Jadi untuk tu kita gunakanlah reaction A Sn sama dengan N per 2 kalikan dengan A tambahkan dengan Tn ataupun L. Sebab ini je jumlah kita darab dan kita tahu dah berapa dia punya penghujung ni. Faham? Ya, Tn atau L. Saya benda ni panggil sebagai L lah. Sebagai Tn. L. Ya, lah. Okey. Faham? Jadi boleh teruskan kepada soalan. Okey. Dalam satu jajak aritmetik, hasil tambah 4 sebutan pertama ialah 34. Dan hasil tambah 4 sebutan berikutnya ialah 82. Cari sebutan pertama dan beza sebenarnya. Okey. Apa yang soalan ni lah? Soalan ni nak 4 sebutan pertama. Dia dah beritahu 4 sebutan pertama adalah 34. Apa benda 4 sebutan pertama ni? 4 sebutan pertama ni adalah S4. So, S4 ni adalah sebenarnya 34. Dan hasil tambah 4 sebutan berikutnya. Maaf atas masalah teknikal tadi. Okey. Jadi kita rasa boleh teruskan lah. Okey. Jadi 4 sebutan pertama tu kan. So 4 sebutan pertama ni S4. So S4 sama dengan 34. Dan hasil tambah 4 sebutan berikutnya ialah 82. Maksudnya 4 sebutan berikutnya tu apa? 4 sebutan berikutnya itu adalah T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 sama dengan 82. Jadi dia kata dia suruh cari A dan B. Okay, macam kita nak cari ini? Sebenarnya cara yang kita boleh guna adalah cara formula, iaitu Sn sama dengan N per 2 darabkan dengan 2A tambahkan dengan N tolak 1 darab D. Jadi S4 tadi. S4 tadi 34. 34 sama dengan 4 bahagi 2. Kenapa 4 bahagi 2 ni? Sebab 34 ni adalah 34 ni adalah Sn. Ni adalah S4. So kita boleh masukkan N tu. N tu sama dengan 4. So 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 darabkan dengan 2A. 2A tambahkan dengan N tolak 1. Jadi N tu apa? N tu N tu 4. Jadi 4 tolak 1 D. So dia jadi 2 kalikan dengan 2A tambah 3D. Di mana kita boleh bahagikan 34 tu dengan 2. Jadi dia akan jadi apa? 11 sama dengan 2A tambah 3D. Tapi macam nak kira
yang T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 sama 82 ni. Sebab kalau kita kira macam ni, dia bukan dalam SN. Jadi, kita boleh tambahkan T5 sampai T8 ni kan, tambahkan dengan S4. Supaya kita boleh dapatkan S8. So apa? Sebab S4 tu dah T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 kan. So kalau kita tambahkan 82 tu, dia akan jadi S8. Jadi, S8 tu sama apa? S8 sama dengan 34 tambah 82. Sama dengan 119. Jadi kita boleh masukkan juga dalam formula tu. Itu 116 sama dengan N bahagikan 2. Itu 8 bahagi 2. Terapkan dengan 2A tambahkan dengan 8 tolak 1 D. So sini dia kena jadi 4. 116 kan. 4 kalikan dengan 2A tambah 7D. So kita boleh gerak ke 4 di sebelah dan boleh bahagilah 116 bahagikan dengan 4. Jadi sama dengan apa? Sama dengan 29. 29 sama dengan 2A tambah 7D. Jadi kita boleh buatlah simultaneous equation. So kita dah dapat dah. Ni nombor 1 dan ni nombor 2. Jadi kita boleh masukkan. So apa yang sama di antara 1 dan 2 ni? Kita boleh masukkan A ataupun D. Tapi kita lebih prefer A lah sebab A ni ada 2A kan. Nah bahagi 116. Sebab 4 ni kan darab kan. So 4 darabkan dengan 2A tambah 7D. Kalau kita gerakkan ke sebelah, dia akan dibahagilah. 116 bahagi 4. Dan 116 bahagi 4 sama dengan 29. Jadi kita boleh jadikan 17 kan. 2A sama dengan 17 tolak 3D. Betul, dia macam buat SOE. Soalan linear, betul. So, 2A kan, kita masukkan dalam ni, kita punya formula kedua. Iaitu 29 sama dengan 17 tolak 3D. Ya betul, tambah 7D. Kita pindahkan je. Jadi, akan jadi pindah-pindah 29 tolak 17 sama dengan 7 tolak 3, 4D. So, 12 sama dengan 4D. Ya betul. D sama dengan 3. Dan macam tu kita boleh masukkan lah untuk cari A. Dan jadilah 17 sama dengan berapa? 2A tambah 3 jadi 3. Jadi 17 tolak 9 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan 17 tolak 9 sama 8. Jadi 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okay. Jadi setakat ni faham tak? Macam ni kita boleh dapat D sama dengan 3 dan A sama dengan 4. Ada soalan? Okay, faham? Kenapa perlu tambah 7D? Sebab 7D tu kita dapat daripada 8 tolak 1D. Kan kita masukkan dalam formula kan? So S8 sama dengan N8 bahagikan dengan 2 kalikan dengan 2A tambahkan dengan 8 tolak 1D. So 8 tolak 1D tu sama dengan 7D. Jadi kalau kita masukkan, okay, ni kan 29 sama dengan 2A tambah 7D kan. Jadi kalau kita gunakan formula pertama ni formula pertama kan. Kita masukkan dalam formula kedua.
Itu formula kedua tadi apa? Formula kedua tadi, inilah 29 sama dengan 2A tambah 7D. So 2A dah dapat kan? Ni 2A kan? Jadi 29 sama dengan, kita masukkan lah, 17 tambah 3D tambah 7D. Okay, yang tu faham tak? Okay, kenapa 116? Okay. Kan S4 kan? S4 sama dengan 34. Jadi, maksudnya kata, T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 sama dengan 82. Jadi, kalau kita nak cari sini kan, kalau kita nak tambahkan kedua-dua ni, kan S4 ni kan sama dengan berapa? Sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. So kalau kita tambahkan kedua-dua ni, S4, iaitu 34 dalam kedua, so dia akan jadi T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8, which is S8. S8 iaitu 34 tambahkan dengan 82 equal to 116. Okay, yang tu faham tak? Lepas tu, tanya soalan ni, ya, betul. Total 4 term. Betul. S8 adalah hasil penambahan semua. Ya. Okay, macam mana boleh dapat nilai T? Tak, sebab kata 4 sebutan pertama ni kan. 4 sebutan pertama ni lah S4 lah kan. So, kata hasil tambah 4 sebutan berikutnya. Maksudnya, 4 sebutan berikutnya tu adalah lepas S4 lah. Lepas T4 tu. So, lepas T4 tu, kalau 4 sebutan berikutnya berapa? T5, T6, T7, T8. Inilah adalah 4 sebutan berikutnya. So lah kita boleh dapat kan T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 samakan dengan 82. Faham? Saya ni faham untuk soalan ni. Ya betul. Kedua-dua sebutan. Kalau tak, kita akan dapat A dengan D. Sebab A dengan D ni dia macam X dengan Y lah. Kita nak cari dia punya variable tu. Variable tu yang penting untuk kita cari. Boleh je kalau kita nak expand 2A dengan 3D tu. Lepas tu kita nak cari A balik kan. So dia kena bahagi balik kan. Jadi saya prefer untuk kita keluarkan awal-awal lah. Jadi faham tak setakat ni? Faham? Okey. Jadi kita akan teruskan kepada soalan. Okey. Soalan untuk korang semua jawab. Dia beri 3Q tolak 2, Q tambah 3 dan Q ialah 3 sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik. So kita tahu janjang aritmetik kan. Cari hasil tambah sebutan ke-7 hingga sebutan ke-14. So, apa yang saya nak sebenarnya? Okey, hasil tambah sebutan ke-7 ke sebutan ke-14. So, yang saya cakap tadi kan, ya betul nak SN. So, nak sebutan ke-14 kan? Sebutan ke-7 hingga sebutan ke-14. Dia nak bilangan ni je. Maksudnya tak nak bilangan sebelum tu. Jadi cara kita nak hilangkan bilangan sebelum tu, macam mana kita nak hilangkan bilangan sebelum-sebelum tu, iaitu S1 sampai S6. Macam saya cakap tadi, kan, N kan sama dengan SN tolak SN tolak 1. Tapi benda tu, kita boleh gunakan juga dalam SN. Iaitu untuk kita hilangkan bilangan belakang-belakang kan. Jadi, first, kita kena kira dulu.
bilangan tu dulu. Jadi macam kalau kita nak cari, okey lah, kita contoh nak cari S S4 sampai S7. Kan? Ya betul guys. Kita kena tolak dengan S6. Ya betul. Sebab untuk kita hilangkan T1 sampai ke T6 ni kan. So T1 sampai T6 ni apa? T1 sampai T6 ni S6. So kita hilangkanlah belakang ni S6. Betul. So S14 adalah S6. Tapi apa yang soalan ni nak korang cari dulu adalah korang kena cari Q dulu. Jadi inilah soalan yang korang kena jawab. Untuk masa dalam soalan Johor Bahru. Soalan mana Johor Bahru? Soalan belakang ni. Soalan Johor Bahru kan. Boleh je lepas ni. Okay. Jadi 5 minit untuk korang jawab soalan ni.
Okay. Dah 10.15. Jadi ada orang tanya, cari Q. Jadi cara kita cari Q adalah kita kena gunakan D. Kan D kan sesuai dia. Tn tolak Tn tolak 1. So boleh guna T2 tolak T1. Sama dengan apa lagi? T3 tolak T2. Jadi nampak ni? Kan T2 tolak T1. T3 tolak T2. Jadi kita boleh gunakan ni. Sebabnya apa? Sebab ni T1. Ni apa? Ni T2. Ni T3. Jadi untuk cari Q, kita boleh gunakan Q tolak Q tambah 3 sama dengan Q tambah 3 tolak dengan 3Q tolak 2. Okay, jadi negatif 3 sama dengan Q tolakkan dengan 3Q. Negatif 2Q. Kan? Negatif 2Q. 3 tolakkan dengan negatif 2. Tolak negatif 2 sama dengan tambah 2. So 3 tambah 2 sama dengan 5. So dia akan jadi apa? 2Q sama dengan 5 tambah 3. So 2Q sama dengan 8. 2Q sama dengan 8. So Q sama dengan 4. Itu cara nak cari Q sebenarnya. Jadi bila kita dah cari Q tu kan, kita masukkanlah untuk cari, kita masukkan dalam term pertama untuk kita cari A kita. So A kita adalah 3 darabkan dengan 4 tolak 2. Sama dengan 10. Lepas tu kita nak cari D pula, nak cari macam mana? So D tu kita cari T2 pula. So T2 sama dengan 4 tambah 3. So sama 7. So D sama dengan 7 tolak 10. So 7 tolak 10 sama dengan berapa D dia? Negatif 3. Itu je. Jadi lepas tu baru kita gunakan A dengan D tu, kan akan samakan yang first tu. Sebab kalau macam tu baru kita boleh cari Q tu. Sebab D sama dengan D. Semua D dalam janjang aritmetik macam saya tadi, dia takkan berubah. Sebab kalau dia berubah, itu dah bukan janjang aritmetik. Itu hanyalah polar. Okay. Jadi disebabkan itulah kita boleh gunakan T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Baru macam tu kita boleh cari, kita boleh hilangkan Q dan macam itulah kita boleh buang Q. Untuk kita dapatkan Q sama dengan 4. Jadi baru kita boleh cari S14. S14 sama dengan 14 bahagi 2 darabkan dengan 2 kali 10 tolak dengan berapa? 14 tolak 1 kalikan dengan negatif 3. Kan? 7 darabkan dengan 20 tolakkan dengan 14 tolak 1. Jadi 13 darabkan dengan negatif 3. Negatif 39. Saya tambah. So kalau 20 tambahkan dengan negatif 39, kita dapat 7 darabkan dengan negatif 19. Sama dengan
7 negatif 19 sama dengan negatif 133. So kalau S6 pula, S6 sama dengan 6 bahagi 2 terapkan dengan 2 kalikan dengan 10 tambahkan dengan 6 tolak 1 kalikan dengan negatif 3. Jadi dia kena jadi 3 terapkan dengan 20 tambah negatif 15. Sebab 6 tolak 1 sama 5 kan. So 5 dot negatif 3 sama dengan negatif 15. So jadi dia sama dengan 3 kalikan dengan negatif 5. 3 kalikan dengan 5 sama dengan 15. Okay. Kenapa kita guna S6? Sebab dia suruh nak cari hasil tambah sebutan ke-7 hingga ke sebutan 14. Jadi kita tahu lah kan, kita kena gunakan S14. Jadi S14 kat sini kan. Okay, tahu ni. Kita kena gunakan S14 kan. Dan kita nak cari daripada S7 sampai ke S14. Tapi kalau kita gunakan S14 tu, macam mana kita nak hilangkan yang belakang-belakang tu, macam T1, T2, T3, T4 sampai T6 kan. So kalau kita tambahkan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6 kan. So macam tu dia kena jadi S6. So kalau kita nak cari S7 sampai S14, so dia kena S14 tolakkan dengan S6 ni. Okay. Jadi macam nak kira, macam nak cari A kan. Jadi A tu kan A ni kan dia jadi T1. T1 ni kan 3Q tolak 2. So 3Q tolak 2, so kita masukkan adalah Q tadi yang kita dapat, iaitu Q sama dengan 4. So 3 kalikan dengan 4 tolak 2. 12 tolak 2 sama dengan 10. Inilah cara cari A. Jadi S7 sampai ke S14 adalah sama dengan negatif 133 tolak 15 sama dengan negatif 148. Ini adalah jawapan dia untuk S7 hingga S14. Jadi, cara tips untuk jawab soalan ni kan. Soalan-soalan macam ni, kita kena tengok dulu. Kita kena tengok soalan tu dulu. Apa yang dia bagi. Kan dah bagi. Diberi 3Q tolak 2, Q tambah 3 dan Q. Adalah 3 sebutan pertama. So 3 sebutan pertama tu, maksudnya 3Q tolak 2 tu adalah T1. Q tambah 3 tu adalah T2. Dan Q tu adalah T3. Bagi satu janjang aritmetik. So janjang aritmetik ni apa ni? So kan dia kata En sama dengan A tambahkan dengan N tolak 1 D. Jadi yang pentingnya adalah kita kembali semula kepada dia punya konsep. Supaya kita boleh relatekan soalan tu nak apa. At the end baru kita nak tengok. Cari hasil tambah sebutan ke-7 hingga sebutan ke-14. Inilah yang kata sebutan ke-7 hingga sebutan ke-14. Sebutan ke-14. Jadi, saya beri tips lah. First, tengok dulu soalan tu nak apa. Apa yang soalan tu bagi dulu. And then, tengok soalan tu nak apa. And lepas tu, kita relatekan balik dengan formula-formula yang kita dah belajar. Itulah cara dia yang saya rasa lah untuk tackle soalan-soalan janjang ni. Okay, jadi macam mana boleh Q tolak 3 tu? Sebab ini D, sebab D kan. So kan D kan Tn tolak Tn tolak 1. Jadi T2 tolak T1 dan juga T3 tolak T2. Kan Q tu kan T3. So T3 tolak T2 adalah sama dengan Q tolak Q tambah 3. Janjang geometri malam ni tak sempat. Kita akan buat untuk cadangan dia kita akan buat siri kedua lah untuk janjang geometri.
untuk ni. Okay. Maksudnya kalau nak tengok contoh S14. Tapi nak S4 sampai S12 je. Tak juga. Contohnya, okay lah. Kalau nak S14 kan, boleh juga, possible. Kalau nak cari soalan ni kan. Contohnya kalau soalan first tu dia minta S14. Dan soalan kedua tu dia minta S4 sampai S12 je. So kita kena kira balik lah. Kita kena kira balik S4 tu dengan S12. Itu je lah. Cara nak kira. Dia, untuk jalan kira ni memang kita kena buat memang kita kena buat satu persatu jalan kira ni untuk kita dapat markah based on SPM. Tapi saya tahulah. Tadi ada kan orang nak minta soalan, mana tadi? Soalan Johor Bahru kan. Tadi nampak macam masa dah macam body kita sebenarnya. Kalau soalan tu tak ada huruf. Ya betul. Kita kena cari dia punya variable dulu. Baru kita boleh dapat dia punya term tu. And kalau kita cari term tu, baru kita boleh cari berapa term yang lain ataupun berapa sum term tu yang kita nak cari lah. Itu sebenarnya. Jadi tadi ada budak tanya untuk saya soalan Johor Bahru ni kan. Tapi macam 3-4 minit lagi. So saya rasa macam tak sempat lah untuk kita ni. Jadi yang Nadia Abi soalan proving. Sebenarnya soalan proving ni ada jugalah yang saya rasa keluar. Tapi saya bukanlah penanda untuk kata yang untuk meramal soalan-soalan yang keluar ni. Tapi pernahlah keluar soalan-soalan SPM, soalan-soalan proving. Macam software macam yang saya kan, itulah. Jadi memang boleh keluar. Dia tak impossible untuk keluar. Tapi saya rasa tahun ni saya tak rasa akan keluar ke tak. Kita tengoklah macam mana penulis soalan ni nak buat soalan lah. Okay. Jadi ada soalan-soalan lagi tak? Tak ada soalan lagi. Jadi saya 3 minit lagi, saya buka kepada yang memang open question. Open question je sekarang. Tadi ni dalam chat ni kata yang IG. Ni IG. Kalau follow lah, tapi okay. Saya so sekarang ni adalah Q&A. So siapa je boleh tanya soalan sekarang ni. MAT ni kena faham formula? Tak juga sebenarnya. Dia tak semestinya kena faham formula je. First, kalau saya lah, kita kena tahu formula. Kita kena tahu formula dulu. Itu memang penting. Dan kemudian kita kena faham bila nak gunakan formula tu. Contohnya kalau soalan tu minta berapa, dah cari bilangan term kan. So, kita gunalah formula terms. Jadi kita kena tahu macam nak buat soalan, nak tackle soalan tu menggunakan formula-formula tu. Tapi macam mana nak tahu macam nak tackle soalan-soalan tu menggunakan formula tu? Yang pentingnya adalah korang kena tahulah. Korang kena banyakkan baca buku, MAT tu, fahamkan soalan-soalan dia. Lepas tu korang kena buat latihan. Itu yang penting saya dalam MAT. Sebab MAT ni banyak soalan yang boleh buat. Saya nak score. Jadi sebenarnya saya rasa macam itulah saya nak score MAT. Saya nak score chemist. Saya bukan nak chemist sebenarnya. Taklah. Jadi sekarang pun dah pukul 10.30. Jadi tamatlah kelas kita pada malam hari ini. Saya harap
apa yang anda semua belajar lah. Apa yang korang semua dah belajar, korang faham. Dan korang boleh praktikkan dalam korang punya exam. Tak kira lah korang buat latihan ke, korang jawab exam ke, apa persoalan lah dalam kelas ke. Jadi saya harap korang semua faham lah kelas malam ni. Dan sedikit sebanyak bantu korang lah dalam janjang aritmetik. Dan kalau berkesempatan, saya buat lah soalan untuk geometrik pula nanti. InsyaAllah. Jadi, terima kasih sebab datang kelas pada malam ni. Cedekins, korang baik. Jadi kita tak kelas kita dengan tasbih kafarah dan solat as. Okay, terima kasih semua sebab datang kelas malam ni dan menyokong saya lah. Dan kalau ada soalan-soalan boleh tanya dekat IG atau boleh tanya kat Telegram. Mana-mana lah. InsyaAllah. Terima kasih. Sukan. Okey. Tapi dah sadar sebab nak SPL lah.